Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat datang kepada semua pelajar degree bagi kursus KBK 3133 ya. 3 jam kredit iaitu kursus murid berkeperluan pendidikan khas dan masalah pembelajaran ataupun student with special educational need and student with special learning disability. Saya perkenalkan diri saya Dr. Kamal bin Syafiee, pensyarah anda bagi semester ini. Jadi untuk kali ini permulaan ini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan performa kursus. Baik, kursus ini bertujuan untuk membantu pelajar memahami murid berkeperluan pendidikan khas dan murid masalah pembelajaran spesifik. Jadi pelajar diperkenalkan dengan konsep dan sejarah perkembangan pendidikan khas di Malaysia dan juga luar negara. Skop, definisi, kategori, ciri-ciri, punca berlakunya ketidakupayaan dan kaedah pengajaran akan dibincangkanlah bagi setiap kategori. Dan juga pelajar juga akan didedahkan dengan peranan pelbagai kumpulan pelbagai disiplin dan juga isu-isu semasa dalam melaksanakan program pendidikan khas bagi murid berkeperluan pendidikan khas dan juga murid masalah pembelajaran spesifik. Dua kategori yang kita akan bincangkan sepanjang kursus ini. Baik, untuk kursus ini kita akan menggunakan pelbagai pendekatan. Salah satunya ialah berkaitan dengan perbincangan ataupun kaedah kuliah sebegini. Dan juga kita ada pembelajaran active learning. Kita juga akan ada sesi-sesi pembentangan dan juga sebagainya lah untuk kursus ini. Baik, untuk konten dari segi kandungan kursus ini kita lihat dalam performa ini minggu pertama hingga minggu kelima ni adalah berkaitan dengan definisi konsep sejarah perkembangan pendidikan khas. Minggu kedua kita akan lihat nanti MBPK, ketidakupayaan fizikal. Minggu ketiga ketidakupayaan penglihatan. Minggu keempat ketidakupayaan pendengaran. Minggu kelima pembelajaran dan seterusnya lah. Kalau kita pada minggu yang seterusnya ada juga yang berkaitan dengan kategori-kategori yang lain. Baik, saya jelaskan sedikit berkaitan dengan performa kursus ini. Kalau kita lihat dalam kursus ini, kita lihat banyak yang berkaitan dengan murid-murid kategori. Anda pun juga boleh lihat anda punya performa itu. Kalau kita lihat dalam minggu pertama itu kita akan didedahkan dengan sejarah perkembangan pendidikan khas di Malaysia dan juga di luar negara. Seterusnya kita akan terus saja membincangkan kategori-kategori MBPK dari segi yang terdiri daripada murid berkeperluan khas masalah ada 6 yang utama, iaitu murid yang berkeperluan ketidakupayaan fizikal, ketidakupayaan pendengaran, ketidakupayaan penglihatan, ketidakupayaan dari segi pelbagai, dan kita juga ada masalah pembelajaran dan akhirnya pertuturan. Dan dalam masalah pembelajaran ni kita ada kategori-kategorinya, iaitu kalau kita lihat kita ada juga masalah autism, ADHD, sindrom Down, masalah emosi dan tingkah laku, dan juga kita juga akan didedahkan dengan masalah pembelajaran spesifik. Masalah pembelajaran spesifik ini yang khusus terutama disleksia, disleksia dan juga sebagainya lah yang kita akan bincangkan nanti daripada minggu pertama hinggalah ke minggu 14. Dan kalau anda lihat juga di sini anda juga akan didedahkan dengan pengendalian kumpulan pelbagai disiplin, yang mana kita lihat di sini berfokus kepada murid disleksia lah, sebab mereka ini yang dikategorikan sebagai masalah spesifik. Baik, anda juga akan didedahkan dengan isu-isu semasa dalam pendidikan khas, yang mana berkait rapat dengan murid berkeperluan pendidikan khas sehingga minggu yang ke-14. Dalam performa itu memang adalah yang
dijelaskan di situ ya. Baik, anda juga akan diberikan tugasan untuk memenuhi kursus ini. Dalam kursus ini 60% tugasan dan juga 40% ada peperiksaan akhir. Kerana peperiksaan akhir ini kita akan mudahkan anda dengan pengetahuan anda, kepahaman dan juga bagaimana anda menganalisis sesuatu isu itu ya. 40% dan 60% kalau di sini kita ada tugasan individu, 15% di sini tugasan individu, tugasan kumpulan grup ada 30, ni satu markah yang banyaklah ni ya. Dan seterusnya ialah forum ada 15 ya. Jadi ini yang antara yang ada dalam performa dan kursus ini sebenarnya satu pendedahanlah kepada pelajar degree yang bukan daripada Fakulti Pembangunan Manusia ataupun khususnya daripada kategori pendidikan khas ya. Jadi di sini kita ada keperluan-keperluan tertentu kerana setiap kali kuliah bersemuka ataupun sama ada atas talian nanti anda semua akan didedahkan dengan ada hands-on activity dan juga sebagainya lah. Dan kalau anda lihat di performa itu kita ada juga rujukan, anda boleh dapatkan buku panduan ini di library ya. Tetapi saya ada satu buku yang anda boleh rujuk ya. Jadi waktu bersemuka nanti saya mohon semua pelajar membeli buku ini. Buku ini tidak mahal, hanya RM10 saja. Ini dijadikan sebagai satu rujukan anda dalam kursus inilah ya. Jadi nanti bersemuka saya akan bagi anda buku ini ya. Buku ini ialah berkaitan dengan special need educational need special student education need SEN kita dikasih, dan dalam ni ada asas pengetahuan ataupun basic on the learning disability. Buku ini juga saya gunakan pengajaran di universiti-universiti yang lain lah, yang mana panggil talk dan sebagainya. Nanti anda akan dapat buku ini semasa kita sesi bersemuka nanti, insyaAllah. Right? Baik, untuk taklimat performa ini saja ya. Saya selaku pensyarah anda Dr. Kamal bin Syafiee dan penyarah kursus ini ialah Dr. Nur Siti Rukiah binti Abdul Razak. Jadi semoga pelajar dapat memahami dahulu dari segi konten kursus ini, dan saya mengharapkan juga pelajar membaca kandungan-kandungan atau subtopik daripada kursus ini sebelum sesi kuliah bermula. Saya rasa itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Merdeka.